Petang-petang bila bersih lapang sikit Ni semak bekas labu tu kita nak clearkan balik. Pokok-pokok labu terlampau banyak itu, buah-buah kita dah makan, ambil sedekah apa semua. Sudah habis tu kita kena buang. Tak boleh tanam lah sebab labu ni memang ditekan habis pokok-pokok jatuh. Kan dia jenis menjalar kan. Dia bersih tu tenang sikit, duduk sejuk, mata memandang hijau. Itu dah biasalah seminggu sekali mesti akan mesin lah, rutin. Kalau dah seminggu sekali, dalam 4 hari sekali pun dah mesin sikit-sikit kat mana satu-satu part tu. Lepas tu sikit-sikit lah. Alhamdulillah. So lagu pun dah okey. Tinggal lagi nak cari tempayan. Allah Akbar. Ada tempayannya. Saya rosak. Tebuh buat takung air kot nak mandi ke nak minum air ke. Nampak. Rakyat ni ya Allah. No. Baru lepas makan nak makan lagi, Hampa pergi cari makan dulu. Belajar pergi tengok gempukan mesin rumput tu. Pergi cari tengok cengkerik apa semua dulu. Tak boleh duduk belajar macam tu. Nanti jadi malas. Termolok dah besar pun duduk nak cari tuan lagi. Tunggu dulu. Pergi cari makan dulu. Belajar cari makan dulu. Amboi. Besar dia ni. Dia ni pun ni kita dah siap. Kayu panjang dah start letak dah tu. Ni nak start nak berbuah tu. Buah. Ni semua habis nanti kita nak order pasiat. Itu nak start. Ikat lah. Tak menantang kan seorang. Biasalah. Slow and steady lah. Buat mana boleh buat. Sikit. Ni sikit. Ni pun kira cergas juga ni. Clear bersih alhamdulillah. Ada pisang gitu. Tenang ya duduk kan. Tenang ya duduk. Pantang lah. Ni pun nak kena clear-clearkan ni tempat brooder. Kata nak buat tempat anak ayam, kurang anak ayam tu nak kena angkat tinggal dulu sebab tak sempat lagi. Kita nak siap ni nak fokus ni. So yang ni pun nanti nak robohkan ni. Seorang tu kena semangat, kena kuat, kena senang nak punggah tu Kita selesa buat seorang-seorang ke apa. Kita tak mau nak mengharap apa pun pada siapa pun, bukan kata ni. Lebih tenang. Slow and steady kita buat. Kita tak sakit hati, tak sakit orang kata apa, tak sakit mata, jadi senang. Ada siapa nak duduk arah kita pun tak ada nak belajar ni. So kita selesa lah. Seorang-seorang. Alright. Dah siap lah. Steady lah.